Personal financial check. 1, 2, 3, 4. Kan? So nombor 4 ni, kita apa yang nak set dalam kepala otak kita. So yang ni lah sebenarnya yang kita akan matchkan dengan apa? Personal financial risk assessment. Sebab kat sini lah sebenarnya, bila you tengok je benda ni, kat sini nanti, dia akan trigger apa? Apa story nak cerita? Apa benda kita nak streskan? Apa soalan nak tanya? Apa yang kita anticipate dia jawab? Faham tak? Kalau kita buat ni, sebab tu kadang-kadang kita sibuk kalau boleh nak close terus. Kan? Dia cakap tak ada bajet, tu tak ada bajet. Kan? Betul lah ramai orang cakap tak ada bajet. Tapi bagaimana tak ada bajet tu is real tak ada bajet? Satu, nombor dua, bagaimana kita educate dia untuk bagi ada bajet? Mungkin tak. Sebab tu bila you tak buat benda tu, you nak follow up nanti pasti lagi alasan yang sama. Tak ada bajet lagi. Sebab selepas kita bagi benda ni, kita lagi educate dia, ajar dia, 3 bulan kita follow up, kita follow up cerita pasal kes lagi dah. Sebab apa? Kita follow up apa? Kita check dia buat tak buat apa yang kita suruh. So kalau dia tak buat, dia bukan masalah, benda tu bukan masalah kewangan. Kan? You boleh cakap dengan dia, bang, kau bukan masalah kewangan. Kan? Kau masalah behavior. Kan? Kalau macam ni behavior kau, sampai bila-bila pun financial kau tak okey. Dan lagi teruk, lagi bahaya, umur kau 60 nanti, kau berpotensi akan kena scam dengan orang. Ramai tak sekarang kena scam? Kan? Umur 70, setengah juta. Kan? Ada yang tu nenek umur berapa? 60 kot. Kan? Hilang 4 juta. Masya Allah. 4 juta. Saya cakap kau. Faham tak? Ini sikit, ni simple je punya proses ni, financial check sheet ni. Ini bukan kecuali apa yang saya tengok kat TikTok yang ada image show tu, tipulah kan. Tapi takkan tipu dah sampai jadi kes polis semua everything. Ada saya tengok tu 39 juta loss daripada 1,500 orang. Average seorang 250,000. Dan saya yakin tu semua adalah orang yang berumur 55, 60 ke atas. Sebab apa? Dia pakai duit EPF. Sebab apa dia kerja macam tu? Asal dia? Sebab dia tak ada financial literacy.